Zahira ni dia suka main pickleball ni adik. Kan adik? Jadi dia nak sangat seluar pickleball ni, kita belikan untuk dia. Ini daripada LG ni. Dia buka. Tengok. Cantik-cantik. Buka dia. Buka atas ni betul. Warna apa tu? Color brown. Color mushroom. Buka ni. Cantik. Okey tak? Sedap lah kain dia. Sedap. Best lah kain dia. Okey, cuba berdirikan tinggi. Okey tak? Pada dia ada skirt. Skirt? Ada skirt, lepas tu ada skirt je tak ada poket. Kau untuk muslimah. Pickleball. Muat tak? Cantik. Tengok yang penting ni. Brand ni Lagi ni. tengah viral. Ni size S. Size S. Ini dia punya barcode. Maknanya kakak nak tahu tak? Cuba kakak buka. Okey. Sekejap, ada poket ke? Ada poket. Tengok, check dulu. Suka lah dapat muslimah seluar pickleball. Ada? Ada. Dia kena angkat dulu kain ni. Ada poket. Luas tau poket dia. Okey. Cantik colour dia. Cantik. Okey, kakak berdirikan. Lepas tu nampak mahal kan? Sebenarnya murah je. Dulu susah nak cari seluar macam ni. Sekarang berlambak kan? Lepas tu tak payah nak pergi shopping komplek. Beli online je. Itulah seluar gini paling best. Nak test? Jom. Kejap, tengok dulu. Lagi pusing tengok. Tengok okey. Macam mana kenapa saya cakap dia macam mahal? Tengok dia punya ni. Kain dia lembut. Pusing. LG ni awak ada apa? Ada tag lagi. Tag. Okey tak? Color okey. Ni cutting wood cut. Test tadi. Okey. Nak test dulu. Ya. Tengok seluar kakak. Cantik. Dia colour macam light pink purple macam tu. Ni nampak pelik. Light pink dengan purple lah ni campur. Macam mauve tapi dia terang sikit. Colour dia lawa. Nampak pelik sikit lah sebab pakai sweater. Nampak tu. Dia cover punggung. Dia cover nampak tu. Labuh. So muslimah lah. So kalau baju pendek ke bolehlah pakai. So bolehlah tie-in. Nampak? Okey, cuba ke belakang. Betul. Ke depan. Ini belakang. Cuba catwalk belakang. Belakang ni. Nampak pelik lah sebab pakai baju dengan sweater. Tapi okey je. Please. Okey, cuba catwalk. Cantik seluar. Lawa, selesa je. Gini punya seluar memang selesa. Tak ketat? Tak. Okey je. Ngam-ngam. Adik, kakak dapat seluar baru lah. Ni flare dia pun lawa. Tak besar sangat. Ngam-ngam. Pinggang pun okey. Pinggang okey. Pinggang ni ngam-ngam semua. Semua ngam-ngam. Dan kakak nak ayah belikan je lah tengok kain dia. Macam mana rasa? Kain ni macam scuba kot. Scuba. Macam seluar slack. Tak panas? Tak. Sejuk je. Bawah besar? Bawah dia macam flat. Pusing lagi? Nampak tinggi sikit lah kalau cutting macam ni. Yang penting daripada mana? LG ni. Adik, kakak beli kat mana? Dekat Shopee. Adik nak ke seluar macam ni? Nak? Afia nak? Nak cari yang budak punya. Ada tak silap? Ya. Ayo balik. Lawa lah. Kalau pakai dengan baju pink lawa. Bila kata sibuk nak main pickleball, ya belilah. Okey tak? Ni kalau baju tie-in ke baju pendek boleh pakai. Ayah nak beli baju dia je. Okey. Lagipun dia punya poket pun kat dalam. Poket dia kat belah dalam. Cuba letak handphone. Ambil phone kau. Poket kat dalam. Poket dia kat bawah skirt ni. Boleh angkat. Masukkan. So bila lompat tak adalah terkeluar. Kena beli untuk Amani dah ni. Nampak tak terkeluar pun. Beli untuk Amani dah ni. So dah beli sendiri. Aduh, Amani pun nak seluar ni. Ibu ada beli tak untuk Amani? Ya. So bila lompat-lompat tak adalah terkeluar barang. Afia. Pakai seluar tu okey tak? Afia, kakak nak dukung. Ui, cantik dah seluar ni. Okey, pusing. Renin. Tak adalah nampak punggung. Renin.
Nampak slim tinggi lah cutting macam ni, cutting bootcut. Suka. Suka lah, memang suka cutting macam ni. Kat sekolah ramai pakai. Diorang pakai yang tak ada skirt lah. Tapi selesa kain ni. Boleh buat pergi sekolah. Tak boleh, ada skirt mana boleh. Oh, orang ada skill lah kalau buat pergi sekolah. Dia tak ada Boleh. skill tak boleh. Okay, nanti kita Macam berbual. fashion. Yang penting LGD. Okay. Suka? Oh, suka jalan saja lah tengok.